kenalkan beberapa lokasi berkaitan tempat ini, tuan-tuan. Yang pertama sekali Bukit Uhud, tuan-tuan. Yang tuan-tuan nampak sepanjang musim ini dikenali sebagai Bukit Uhud. Uhud ini apa, tuan-tuan? Maksud Uhud ini lonely. Dia satu-satunya, dia tak campur orang. Tu Uhud. Kalau satu wahid kan, Uhud tuan-tuan bermakna dia satu saja, itu Uhud. Ini tuan-tuan panjangnya lebih kurang 7 ke 8 kilometer. Boleh nak? 7 ke 8 kilometer. Baik, saya kenalkan dulu. Tuan-tuan kemudian tengok belah sana masjid. Okey, masjid. Tak apa boleh. Sana masjid. Tuan-tuan, masjid itu dikenali dengan nama Masjid Syuhada, tuan-tuan. Masjid apa? Syuhada. Masjid Syuhada. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan nampak tak yang berpagar ni? Nampak yang berpagar ni? Yang berpagar ni, tuan-tuan, dia adalah makbarah. Makbarah ni apa? Kubur. Makbarah Syuhada, 70 orang yang syahid dalam perang Uhud. Boleh? So, tuan-tuan nampak tak orang naik atas bukit tu? Ada nampak tak? Nampak? Okey. Yang atas bukit tu, tuan-tuan, yang tu namanya Bukit Rumah. Bukit apa? Rumah. Tuan-tuan, kalau dekat Arafah ada satu bukit juga. Bukit tu nama apa? Bukit Rahmah, kan? Bukit Rahmah. Yang ni Bukit Rumah. Bukit apa? Rumah tu apa maksudnya? Bukit Pemanah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Uhud ni panjang ke tak, tuan-tuan? Panjang ke tak? Tuan-tuan, besar ke tidak Uhud ni? Besar. Tuan-tuan tahu tak, inilah pahala bagi mereka yang solat jenazah. Kata Nabi, man salla ala janazati, sesiapa yang solat ke atas jenazah, falahu qirat, maka dia akan dapat satu qirat. Maka sahabat bertanya, wa ma qiratu ya Rasulullah? Qirat itu apa wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, mithlu Uhud, seperti bukit Uhud. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Uhud dahulu pernah satu ketika bergegar, tuan-tuan. Di mana Nabi SAW bercakap dengan Uhud. Uhud bergetar dan Nabi SAW sebut, "Usbut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Kata Nabi SAW, bila mana Uhud bergegar, kata Nabi SAW, Uhud, relax Uhud. Tenang wahai Uhud, fa inna ma'alaika, kerana di atas engkau wahai Uhud ada nabiyun, ada seorang nabi, iaitu Nabi SAW, wasiddiq, dan ada Abu Bakar. Dan ibu-ibu, tuan-tuan, yang paling menarik, Nabi ucapkan hadis ini waktu tu Umar dan Osman masih ada dengan Nabi. Nabi cakap apa? Wasyahidan, dan ada dua yang akan bakal mati syahid. Tuan-tuan, sedangkan diorang masih hidup. Ini yang saya sebut. Adakah Nabi tahu perkara gaib ataupun tidak? Nabi tahu kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita terbukti di dalam sejarah bagaimana Umar telah dibunuh oleh orang Parsi, oleh Abu Lu'lu'ah, dan juga Uthman telah dibunuh. Siapa bunuh Uthman? Orang Islam juga, tuan-tuan, yang membunuh Uthman. Namanya Abdurrahman ibnu Muljim, tuan-tuan, daripada puak Khawarij. Siapa Khawarij ini? Kalau kita terjemahan dalam bahasa kita sekarang, nama mereka ini ekstremis. Mereka ini orang ekstrim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, mari kita masuk pula berkaitan tentang perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada tahun bila? Pada tahun ketiga Hijrah. 5 Khandaq. Okey, tahun ketiga Hijrah. Tuan-tuan, Nabi SAW, bila mana Nabi dengar, tuan-tuan, Uhud berlaku kerana ketidakpuasan hati orang-orang Mekah apabila orang-orang Quraisy Mekah, bila mereka kalah teruk dalam perang apa? Perang Badar. Tahun kedua Hijrah. Tahun ketiga, lepas tu kemudian, tuan-tuan, bila mereka tak puas hati, maka mereka datang, diorang nak repeat, nak lawan Nabi SAW. Bila mana Nabi dengar bahawa mereka nak datang ke Madinah nak serang Nabi, maka Nabi SAW bincang dengan para sahabat. Nabi bincang dengan para sahabat, Nabi kata, kita nak duduk dalam Madinah ataupun kita nak keluar berperang daripada luar Madinah. Sebab yang diorang cari Nabi. Kalau Nabi ada kat luar, diorang pergi serang luar lah. Betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Nabi tanya pada mereka, kita nak duduk dalam ataupun nak duduk kat luar? Keluar daripada Madinah. Ingat tak saya cerita, bila dulu sebut Madinah, maksudnya apa dia? Bila sebut Madinah dulu adalah masjid saja. Boleh faham, tuan-tuan? Tapi hari ni, sini termasuk Madinah tak? Termasuk Madinah. Jadi tuan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW, Nabi cakap dengan mereka, nak duduk dalam ke nak keluar? Diorang cakap apa? Diorang kata, kita keluar wahai Rasulullah. Mereka kata, kami tak suka, inna nakrahu an naqtula fil Madinah. Kami tak suka berperang dalam Madinah wahai Rasulullah. Maka apa kata kita keluar? Kita keluar. Fabrus bina ya Rasulullah. Kita keluar daripada Madinah. Tapi Nabi cakap apa? Wallahi inni la ra'aitu. Wallahi inni ra'aitu fil, sesungguhnya demi Allah, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah bermimpi sesuatu yang sangat
benar, sangat menarik. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan tahu Nabi mimpi apa? Yang pertama Nabi SAW mimpi iaitu ra'aitu anni. Aku bermimpi bahawa aku masukkan anni fi dir'in hasinatin. Aku masukkan tangan aku dekat dalam poket. Boleh? Okey, aku mimpikan tangan aku masuk dalam poket, kata Nabi. Yang kedua kata Nabi SAW, aku bermimpi hujung pedang aku retak. Boleh tuan-tuan? Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mimpi bahawa ada lembu yang disembelih. Maka Nabi takwilkan sendiri mimpi Nabi. Yang pertama, lembu yang disembelih itu apa dia? Lembu yang disembelih itu bahawa maksudnya bahawa ramai daripada para sahabat Nabi akan wafat dalam perang. Yang kedua, Nabi mimpi apa dia? Nabi mimpi bahawa hujung pedang Nabi retak. Maka Nabi takwilkan bahawa ada orang yang paling dekat dengan Nabi akan wafat dalam perang itu. Yang ketiga, Nabi mimpi apa? Masukkan tangan dalam poket, kan? Maksudnya apa? Duduk dalam Madinah lebih baik daripada berada di luar. Tuan-tuan, mimpi Nabi memang wahyu. Tapi kali ini bukan wahyu. Sebab kalau wahyu, Nabi tak ada pilihan, kena wajib ikut. Tapi tuan-tuan, bila Nabi bincang dengan para sahabat, sahabat kata okey tak apa. Sahabat kata kita keluar, maka Nabi pun ikut. So, Nabi masuk dalam rumah, Nabi tukar baju perang. Nabi pakai baju perang. Bila Nabi dah pakai baju perang, dia kata, wahai Rasulullah, kami rasa bersalah pula macam paksa engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tak apalah, kita berada dalam Madinah. Maka kata Nabi SAW, tidak mungkin bagi seorang Nabi bila dah pakai baju perang, dia nak buka. Tak boleh. Kita kena tetap keluar. So, mereka pun keluar. Mereka keluar. Berapa ramai tuan-tuan tentera muslimin waktu itu? 1,000 orang. Tuan-tuan, 1,000 orang yang keluar sampai dekat sini berapa ramai? 700 saja. Mana lagi 300 orang? 300 orang ini tuan-tuan, mereka telah diasingkan Rasulullah tinggal. Rasulullah tak izinkan untuk bersama kerana di kalangan mereka ada orang kafir dan ada orang munafik. Kata Rasulullah, tidak mungkin kita menentang kafir menggunakan pertolongan kafir. Maka 700 orang berada di sini. Kita berperang dengan golongan orang-orang musyrikin pada itu. Ketika itu berapa ramai? 3,000 tentera datang kat sini. Tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah sebut Uhud ada 3 peperangan. Okey, lokasi berlaku perang Uhud dekat mana tuan-tuan? Berlaku dekat kawasan masjid tu. Nampak? Sebab itu masjid tu nama dia Syuhada. Dekat situ peperangan itu berlaku di situ. Maka pusingan pertama tuan-tuan, pusingan pertama menyaksikan apa yang berlaku. Waktu pusingan yang pertama, kita akan menyaksikan dalam sejarah kematian siapa? Saidina Hamzah. Kematian siapa? Saidina Hamzah meninggal pada pusingan pertama. Siapa yang bunuh Saidina Hamzah? Nama seorang lelaki berkulit hitam, namanya Wahsy. Siapa nama dia? Wahsy. Tuan-tuan, Wahsy telah, boleh lagi tuan-tuan sikit lagi, panas tapi sejuk juga kan? Boleh nah tuan-tuan? Okey, boleh. So, tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Wahsy tuan-tuan, dia telah diberitahu. Tuan-tuan, ramai kadang-kadang saya nampak dekat TikTok, ramai mutawif tersalah. Dia kata yang upah Wahsy ni adalah Hindun. Bukan Hindun tuan-tuan. Tetapi dalam riwayat Al-Bukhari, Wahsy bagi tahu siapa yang upah dia. Nama lelaki tersebut adalah Jubair ibnu Mut'im. Sebab Wahsy yang sebut. Dia kata, faqala li maulaya. Tuan aku telah cakap dekat aku. Siapa nama tuan aku? Jubair ibnu Mut'im. Wahsy ni hamba. Dia kata, in qatalta bi Hamzah. Wahsy, kalau kau bunuh Hamzah bi amiyin, bagi menuntut bela kematian pakcik aku. Pakcik dia mati dalam perang Badar. Pakcik dia kafir. Siapa yang bunuh? Saidina Hamzah. So tuan-tuan, dia nak tuntut balik lah. Dia kata, kalau kau boleh fa'in qatalta Hamzah bi'amiin, kalau kau boleh bunuh pakcik aku bagi menuntut balas, fa'anta hurrun. Apa maksud dia? Engkau aku merdekakan, aku bebaskan kau. Maka Wahsy kata, okay fine. Dia proceed. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Semua orang nak merdeka lah pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, masa peperangan itu ada seorang lelaki tuan-tuan, diorang keluar lelaki. Biasanya dalam peperangan, sebelum berlaku peperangan yang besar, mereka akan, bila dah bertemu dua kumpulan kafir dan mukmin pada ketika itu, mereka akan hantar seorang lawan seorang. Itu teknik dia. Okay tuan-tuan, seorang lawan seorang. Maka keluar seorang lelaki, dia kata apa? Dia keluar, dia kata, siapa yang berani lawan dengan aku? Siapa yang berani keluar dengan aku? Berlawan dengan aku? Tuan-tuan, Saidina Hamzah memang dikenali dengan Asadullah, singa Allah. Maka dia keluar dengan berani tuan-tuan, dia tepis kawan tu, dia bunuh kawan tu sekejap saja. Dalam masa yang sama, Wahsy tengah attack kumpul. Dia kata apa? Wa kamantu Hamzah tahta sahra. Aku bersembunyi di bawah batu besar, aku sembunyi. Falamma dana bini. Bila Hamzah makin dekat dengan aku, Hamzah semakin dekat dengan aku, ramaituhu biharbati. Aku baling tombak aku. Ramaituhu biharbati. Aku baling tombak aku, sebab Wahsy ni dia memang pembaling tombak yang sangat tepat.
Ramaituhu biharbati hatta kharajat baina warikai. Bila mana dia baling tombak itu dekat siapa? Dekat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku, tombak tu termasuk dekat sini, keluar di antara dua tulang punggung. Sini tuan-tuan, keluar dekat sini tombak tersebut. Maka waktu itu wafatlah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu pada pusingan yang pertama. Boleh tuan-tuan? So itu pusingan pertama. Pusingan yang kedua tuan-tuan, sahabat berada di atas bukit itu, betul? Nabi SAW di atas bukit itu. Nabi tempatkan 50 orang pasukan pemanah. Kata Nabi SAW, la in ra'aita, sekiranya la in ra'aitumuni, kalau kalian seandainya semua kalian melihat kami ini, kamu melihat mayat kami ini dimakan, takhafuna ghaira fala tabrahu makanakum hadza. Nabi dah ingatkan dorang, jangan turun daripada bukit ni sekalipun kamu melihat mayat kami berada di bawah ni dimamah oleh burung-burung. Fala tabrahu makanakum hadza. Jangan berganjak daripada bukit ini. Nabi dah ingatkan kepada mereka. Tuan-tuan, tapi apa yang berlaku? Tuan-tuan kena faham. Dahulu bila peperangan, orang-orang datang, dia akan bawa sekali dengan harta mereka. Kerana apa? Kerana nak bagi semangat. Kalau aku kalah, harta ni jadi milik dia. Begitu tuan-tuan. Jadi dia bawa lah ghanimah tu, harta rampasan tu. Dia bawa. Bila dia bawa, dia berperang tuan-tuan. Bila nampak pusingan pertama tu, kita dah kemenangan macam berpihak kepada kita. Jadi tuan-tuan, orang 50 pasukan berada di atas tu tuan-tuan. Bila diorang nampak orang kafir dia dah macam lari, harta dekat bawah, maka mereka kata al-ghanimah, al-ghanimah, harta rampasan. Maka mereka turun. Kan Nabi kata jangan turun tuan-tuan. Mereka yang berada di atas ni siapa? Dia sahabat Nabi, betul? Mereka bertakwa, mereka beriman, mereka tentunya lebih hebat iman daripada kita. Betul tuan-tuan? Mereka turun. Berapa orang turun? 39 orang turun tuan-tuan. Bila berlaku waktu ini tuan-tuan, ada 3 orang dalam perang Uhud di kalangan Quraisy, kafir Quraisy. Siapa dia? Pertama, Khalid Al-Walid. Yang kedua tuan-tuan, siapa dia? Ikrimah bin Abu Jahal. Yang ketiga siapa dia? Abu Sufyan. Maha suci Allah tuan-tuan, kesemua mereka akhirnya memeluk Islam. Tapi bukan lepas perang ni, lambat lagi lah tuan-tuan. Cuma waktu tu mereka menentang Islam. Bila dia nampak tuan-tuan, dia rasa inilah peluang untuk mereka. Bila dia nampak, sebab tuan-tuan, pasukan pemanah ni kerja dia attack, datang dia attack. Sebab kita tak ramai, jadi strategi kena baik lah tuan-tuan. Bila attack, masalah bila diorang dah turun, tinggal 11. Macam mana nak cover? Tak cukup tuan-tuan. Jadi Khalid Al-Walid daripada belakang dia nampak macam tu, dia buat pusingan tuan-tuan. Daripada situ, daripada sana tu, dia buat pusingan, dia pergi lari daripada sampai ke belakang bukit sana. Jadi dia buat apa? Dia bunuh 11 orang yang berada di atas dan dia bunuh yang berada di bawah. Maka syahid tuan-tuan melibatkan 70 orang yang syahid dalam perang Uhud tuan-tuan. Tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan agak berkecamuk tuan-tuan. Maka Nabi dengan para sahabat ikhwan baru lari naik atas bukit. Kemudian Nabi tuan-tuan dalam perang Uhud ini tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah, Nabi luka parah tuan-tuan. Bibir Nabi ini pecah. Jadi Nabi SAW patah. Sebab itu bila mana Aisyah tanya pada Nabi, hal ata alaika yaumun kana ashaddu min yaum. Rasulullah pernah tak datang satu hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Sebab perang Uhud ni dahsyat. Patah gigi Nabi, luka tubuh Nabi. Sampaikan waktu itu tuan-tuan, Sayyidina Ali ambil air, dia nak lap luka Nabi. Bila dia lap luka Nabi, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Darah Nabi semakin banyak. Kan air bila kena darah dia akan jadi lebih banyak. Jadi apa Fatimah buat? Fatimah ambil macam kayu dan sebagainya, dia bakar macam, kemudian dia letakkan atas luka Nabi SAW. Tuan-tuan, sakit Nabi sehinggakan pada hari itu tuan-tuan, Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah, perjuangan Nabi ini hanya satu, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya untuk memperjuangkan, dan tuan-tuan alhamdulillah, kerana perjuangan luka Nabi, hari ini agama Islam sampai di Malaysia. Allah selamatkan kita tuan-tuan. Ayah ibu yang dirahmati Allah, hargailah pengorbanan manusia yang sangat mulia ni tuan-tuan. Hargailah pengorbanan manusia yang sangat agung ni tuan-tuan. Hargailah pengorbanan Nabi SAW, yang mana Nabi bukan saja bantu kita hari ini tuan-tuan, Nabi juga akan membantu kita bila mana kita berada di akhirat nanti tuan-tuan, yang dinamakan sebagai syafa'atul kubra. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Uhud mungkin dah tinggal menjadi memori. Tetapi Uhud sepatutnya tuan-tuan terus membati dalam diri kita. Apa perjuangan yang boleh kita lakukan? Seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam perang kedua, kita dah nampak kalah.
Kali ketiga tuan-tuan bila Nabi dah sembuh, Nabi dengan para sahabat bangun, kemudian tuan kejar semula mereka. Kejar semula tapi mereka pakat-pakat lari tuan-tuan. Pakat-pakat lari. Jadi adakah kita kalah dalam perang Uhud? Kita tak kalah. Kenapa kita tak kalah? Pertama sebab tuan-tuan, kalau nak kalah dalam peperangan dia mesti panglima dia mati dulu. Tapi panglima kita mati ke? Tak, Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah tuan-tuan. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tuan-tuan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana dah meninggal, 70 orang itu meninggal, sahabat-sahabat nak ambil mayat tersebut, nak bawa balik, maka kata Nabi SAW, biarkan dekat sini, kita kebumikan kat sini. Tuan-tuan tahu tempat kebumi mereka di mana? Dekat mana tuan-tuan? Bukan yang berpagar tu, dekat masjid sebenarnya. Di masjid itu. Sebab itu masjid itu nama syuhada. Di masjid itulah tempat berlakunya peperangan itu tuan-tuan. Tempat mereka meninggal dan di situ dikebumikan. Tapi sekarang ni kenapa pindah kat sini? Sebab sekarang ini bila mana pada zaman kerajaan Muawiyah, mayat mereka ini ada banjir berlaku, mayat mereka timbul kemudian diambil dipindah ke kawasan sekarang ini. Boleh tuan-tuan? So insya-Allah kita jalan sana sekejap, kita sebentar sana, kita pergi sana, kita bagi salam dekat syuhada Uhud. Tuan-tuan ikut saya. Lepas habis tu kita ambil gambar, saya bagi masa dekat jemaah sekejap untuk nak bergambar keluarga dia. Boleh tak? Jom bismillah. Jalan. Harap tu. Ni Maria la